pengenalan, rasuah boleh berlaku dalam pelbagai bentuk dan situasi. Sama ada dalam urusan perniagaan, pentadbiran maupun semasa berurusan dengan pihak berkuasa. Antara bentuk rasuah yang sering berlaku dalam kehidupan seharian ialah rasuah kecil atau lebih dikenali sebagai duit kopi. Walaupun nilainya mungkin tidak besar, impannya sangat besar dengan integriti negara. Kisah ini menceritakan bagaimana seorang lelaki muda berdepan dengan situasi rasuah semasa melalui sekatan jalan raya dan bagaimana tindakannya membawa kepada penangkapan pihak yang menyalahguna kuasa. Puan dan selamat raya. Saya nak tengok IC dan lesen boleh? Sekejap Puan. Nah. Puan tak tahu apa yang Puan buat salah? Apa salah saya Puan? Saya nampak Puan daripada jauh dah buat laju. Saya minta maaf Puan. Saya minta maaf. Maaf Puan sebab saya tengah rushing nak balik kampung. Mak saya sakit. Kalau macam tu suruh saya tepi je. Okey lah, macam lah Puan. Kita saya tepi dulu. Boleh? Undang ni cik boleh kena sama 300 tau. Tapi hari ni kita orang mood baik. So dalam 200 pun okey je. Macam ni Puan. Ini bukan rasuah ke? Kau nak bayar ke tak nak? Kita orang minta 200 je pun. Boleh je saya bayar Puan. Tapi Puan tak saya nak minta nombor rencana dengan nama Puan untuk rekod saya. Sekarang ni Puan nak bayar ke tak nak? Saya nak kami cari salah Puan yang lain pula. Kad dengan IC ni pun ada kat tangan kami. So, macam mana? Baiklah Puan. Okey, Kak. Kenapa datang ni? Okey, Puan Nani, terima kasih atas laporan ini. Pihak kami akan menyiasat mengenai isu tersebut dan menangkap kedua anggota untuk melanjutkan siasatan kami. Buat apa je yang patut sebagai rakyat. Kalau tidak, rasuah makin berleluasa. Cerita ini memberi mesej jelas bahawa walaupun rasuah itu nampak kecil, ia tetap satu jenayah yang memberi kesan besar kepada masyarakat dan negara. Keberanian Amir dalam berdepan dengan situasi tersebut menunjukkan bahawa rakyat boleh memainkan peranan penting dalam membanteras rasuah. Ia juga membuktikan bahawa pejabat awam yang menyalahguna kuasa tidak akan terlepas daripada tindakan undang-undang. Hanya dengan keberanian, integriti dan tindakan tegas daripada pihak berkuasa berulang negara dapat membina sistem yang adil, bersih dan dihormati. Sekian, terima kasih.